Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengemukakan 139,880 permohonan kepada penyedia perkhidmatan untuk menurunkan kandungan berunsur penipuan dengan 95% atau 133,348 berjaya diturunkan dari 1 Januari 2022 hingga 30 September lepas. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata, daripada jumlah itu, 50,160 membabitkan permohonan bagi kandungan berunsur buli dengan 38,470 kandungan telah diturunkan dalam tempoh sama. Menurut Datuk Fahmi, MCMC juga melaksanakan keperluan pelesinan bagi penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial yang memenuhi keperluan pelesinan untuk memohon serta mendapatkan lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 bermula 1 Januari lepas. Langkah itu bagi memastikan setiap penyedia perkhidmatan memikul tanggungjawab dalam menguruskan operasi mereka dengan baik di Malaysia, termasuk menangani kandungan penipuan dan buli.